Dia makan apa? Dia makan apa? Weh. Okay guys, sekejap lagi kita akan pergi G2G Garden. Kita tengok zoo. So sekarang perut tengah lapar, kita singgah makan dulu kat sisik si hijau daun at My Apps. Jom. First destinasi kita ialah sisik sehijau daun at Maib Serdang. Tempat ini memang syurga untuk kaki breakfast. Suasana dia tenang, banyak pokok hijau, memang sesuai kalau nak lepak dengan family atau kawan-kawan. Dekat sini, pilihan makanan memang banyak. Dari nasi kerabu, nasi lemak, lempeng bakar, kuih-kuih kampung, sampailah macam-macam lauk tradisional. Kalau korang jenis yang suka sarapan berat, memang tak tahu nak pilih yang mana sebab semuanya nampak sedap. Yang bestnya lagi, ada lebih daripada 30 pilihan lauk dan hidangan setiap hari. Memang rambang mata dibuat. Jom ikut kita orang ambil makanan. Ini apa? Okey. Bagi lemak. Ni apa? Ubi, pisang. Boleh? Bagi 3. Kira berapa? Kira berapa? 3 dalam minggu lah. Boleh. 3. Boleh. 3. Ni ayam apa? Ni rendang. Ayam rendang. Tai. Makanan pun dah ambil, perut pun dah lapar. Jom kita makan. Okay guys, sekarang kita ada nasi kerabu, nasi lemak, roti bakar dan kuih-kuih lain lah. Jom kita makan. Dah. Okay guys, sekarang kita dekat G2G Animal. So kita masuk dulu, kita tengok apa yang ada kat dalam. Jom.
Lepas kenyang sarapan, kita terus ke G2G Animal Garden. Bersebelahan sahaja. Sebelum masuk, kita beli tiket dahulu. Okay, so kita dah beli tiket. Korang boleh beli kat dalam kaunter ni. So ni untuk kau Niza, ni untuk aku. Pasang. Okay. So nanti bila korang masuk, korang akan ada fotografer ambil gambar. So korang boleh ambil kat exit dia lah, seperti yang ada di sini. Ini apa Amsyah? Giant anak gergasi ni. Dekat sini memang best sebab bukan setakat tengok je, tapi korang boleh pegang burung, bagi makanan dan bergambar dengan pelbagai spesies burung yang jinak. Macam ni kawan baru. Kawan baru. Nama dia Blacky. Blacky. Faham kan? Pegang. Tangan yang tak ada. Berat ni. Syah tengok sini Syah. Dia garang. Aduh. Siapa nama dia? Rex. Rex tengok sini. Hai Rex. Rex, Rex. Burung kat sini makan apa? untuk customer kita bagi kuaci, tapi untuk breakfast dengan dinner kita bagi sayur dengan buah. Okay. So cara penjagaan dia susah tak? Penjagaan dia susah kalau kita tak banyak cakap dengan dia. Kita kena social dengan dia. Oh. Sebab dia kalau dia tak ada peneman ataupun kita selalu outstation, kita selalu tinggalkan dia, dia boleh murung. Oh. Sebab dia haiwan yang social. Tapi kalau tukar-tukar tuan tak apa? Tukar-tukar tuan tak apa. Okay. So, tuan yang baru kena belajar bonding dengan dia. Kena ambil hati dia. Macam Okay. tu. Alright. Macam kucing. Ya, betul. Always reaching with Spotify Stream, your favorite follow directly. Muka sama lah. Muka sama lah. Kita baru ambil. Lihat. Geli lah. 20 lebih, 30 lah. Semua yang Pagi shift lain, petang shift lain. okay. So, diorang bagi. So awak yang jaga sini semua? Seorang je yang jaga Dia ada untuk ranger 20? lain juga. Oh. Dia campur-campur ranger. Okay. Yang paling jinak? Yang paling jinak yang putih, jago. Dia Jadi? je yang bagi orang belai badan dia. Kalau burung lain semua tak bagi. Okay. Cuba nak tengok awak ambil yang sana boleh? Syak. Ni couple? Apa? Ni boyfriend, girlfriend. Oh. So, diorang tak dipisah lah. Kita kena bagi diorang duduk sama. Aisyah, Ada 2 lah sekarang. 2 ekor. Hai. Usap Aisyah. Pusat kat mana kepala? Balik boleh badan dia. Aisyah. Boleh pegang kan Aisyah? Boleh. Orang kata ni paling jinak. Yang ni paling minat. Yang putih paling murni lah ni. Hai.
Dia makan apa? Dia makan apa? Dia makan kau punya ni ya? Kau ada Peluh. silap. Silap. Awak boleh? Hai. Boleh cakap ke? Memang pengalaman yang lain daripada yang lain. Lepas tu, kita sambung pula ke kawasan haiwan ladang. Dekat sini ada kerbau, kuda, kancil, burung unta dan macam-macam lagi haiwan yang boleh tengok dari dekat. Kalau korang datang dengan anak-anak, memang confirm diorang suka sebab boleh belajar sambil berinteraksi dengan haiwan. Jom kita tengok apa yang ada dekat sini. Yang paling mencuri perhatian mestilah si Bulus. Dekat kawasan kucing ni, memang ramai yang sanggup duduk lama sebab semua kucing dekat sini manja dan comel. Korang pecinta kucing memang susah nak keluar dari sini. Tengoklah Amsyah tu, tak tahu dia takut ke dia suka. Okay guys, sekarang kita dekat Paula dan Parrot Time. Jom, kita tengok. Secara keseluruhannya, G2G Animal
Garden memang sesuai untuk semua peringkat umur. Bukan sekadar tengok haiwan, tetapi korang memang boleh berinteraksi dengan kebanyakan haiwan yang ada dekat sini. Kalau datang ke Mait, memang rugi kalau tak singgah. Okey, kita dah habis pusing-pusing kat sini. Jadi jom kita ke destinasi seterusnya. Hai, selamat datang ke Face Sandwich Cafe. Lepas penat berjalan, mestilah kena isi perut semula. Kita singgah dekat K Cafe. Walaupun kedai ini kecil je, jangan terpedaya sebab makanan dekat sini memang sedap.